Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Okey. Dekat belakang saya ni buah sulung tupai king. Buah sulung tupai king. Kali pertama berbuah. Ada lebih kurang dalam 7 biji saja. 2, 4, 6, 8, 9 biji 9 biji saja tupai king. Ni. Tupai king. D214 tupai king. Okey. Macam mana rupa bentuk isi buah tupai king? Okey, nanti sama-sama kita saksikan ya. Dekat dalamnya lebih kurang ada macam di 200, ada teka, okey. Dekat tengah-tengah pangsa dia tu, tengah-tengah tu dia ada macam kerak, okey. Dia macam ada gold kat situ. Ni di 214. Tupai king. Okey, tupai king ni memang famous kalau sebelah Penang sana sebelum ni harga dia memang paling mahal antara durian-durian dekat Malaysia ni lah. Okey, selain daripada D200 yang dulu harganya orang kata agak tinggi, tetapi tupai king lagi tinggi. Antara durian yang paling mahal dekat Malaysia ni tupai king. Okey. Kita tengok kat atas tu. Yang itu besar tupai king. Satu biji anggaran lebih kurang 2,5 kilo sekarang ni. Walaupun buah ni masih belum besar, tapi insyaAllah dia akan lagi besar. Sama-sama kita saksikan isinya yang ada sedikit lebam tu. Okey. Tupai king.